Lia? Ha? Dari hari tu aku salam Papa tak suka. Mesti sebab aku pakai tangan kiri. Azri mana? Kat bilik dia. Lia buat apa sini? Tunggu abang. Dia ajak lunch sama. Hai. Dia ada meeting back to back pun sempat lagi nak ajak pergi lunch. Bukan kita order makan je ke? Sorry Pak. Dia tak tahu abang busy. Biasalah Azril. Nak jaga hati isteri. Kerja tengah banyak pun sempat lagi nak ajak pergi lunch. Tapi awak tu sebagai isteri kena faham kerja suami. Kalau boleh lain kali tak payah datang lah. Dia banyak kerja. Lagipun sekejap lagi klien akan datang, meeting. Susah pula nanti kalau orang tanya, tangan tu kenapa? Dah sakit, duduk rumah je lah, rehat. Bukan nak suruh buat kerja pun. Maaf Pak. Kalau Lia dah malukan Papa datang office ni. Apa nak malu pula? Yang cacat Lia, bukan Papa. Lia malu tak?